Pagi ni Pak Su nak kongsi satu teknik auto suggestion ya, untuk kita membantu keyakinan diri, uh, pemikiran positif dan kemajuan diri ya. Teknik auto suggestion ya. Dengan kita mengulangi satu ungkapan yang Pak Su akan sebutkan nanti sebanyak 15 atau 20 kali ya. Uh, Ungkapannya adalah seperti berikut ya. Jadi kita boleh letak tangan kat dada kita dan kita mengungkapkan ungkapan berikut ya. Setiap hari dalam setiap perkara saya semakin baik dan bertambah baik. Setiap hari dalam setiap perkara saya semakin baik dan bertambah baik. Setiap hari dalam setiap perkara saya semakin baik dan bertambah baik. Setiap hari dalam setiap perkara saya semakin baik dan bertambah baik. Setiap hari dalam setiap perkara saya semakin baik dan bertambah baik. Setiap hari dalam setiap perkara saya semakin baik dan bertambah baik. Setiap hari dalam setiap perkara saya semakin baik dan bertambah baik. Setiap hari dalam setiap perkara saya semakin baik dan bertambah baik. Jadi sahabat ya, kita boleh amalkan ya auto suggestion ni dengan mengungkapkan perkataan ataupun ayat yang Pak Su sebutkan tadi sebanyak 15 hingga 20 kali, terutama pada waktu kita sebelum tidur ya. Sebelum tidur tu kita dah macam menguap-nguap, mengantuk tu kan ya. Ketika itu gelombang otak kita ialah pada tahap alfa ya. Tahap alfa di mana apabila kita buat ulangan ya, kata-kata ini dia akan terus masuk ke dalam minda parasedar kita ya, tanpa sebarang tapisan ya. Dia terus masuk dalam minda parasedar kita ya. Begitu juga kalau ketika kita bangun tidur. Bila kita dah terjaga tu, terjaga mata tak buka lagi, masa tu kita boleh ulang sebanyak 15 hingga 20 kali dan teruskan auto suggestion ni untuk selama 21 hari ya. Selepas 21 hari insya-Allah kenyataan-kenyataan yang kita ungkapkan tadi akan berubah menjadi kepercayaan dalaman ya. Kepercayaan dalaman dalam minda parasedar. Dan kepercayaan dalaman inilah yang akan mempengaruhi pemikiran kita serta tindakan kita seterusnya ya.